Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Ayu ni dari Sugih Wang Construction. Hari ni Ayu berada di tapak pembinaan di kawasan Bagan. Okey, untuk kawasan Bagan ni kita ada 3 buah rumah. Okey, yang ini adalah rumah yang pertama. Okey, yang berada di hadapan Ayu adalah rumah yang kedua. Okey. So untuk yang rumah ketiga berada di sanalah, bahagian sana. Okey. So untuk rumah ni berkeluasan 1560 square feet, mempunyai 5 bilik tidur dengan 3 bilik air lah. Okey, untuk video Ayu sebelum ni progress dia adalah undercoat, tapi kalau kita tengok dekat bahagian luar semua kita dah siap cat. Okey, untuk bahagian dalam pula kita dah siap pemasangan tile. Okey, pintu kita pakai pintu safety door lah. Okey, untuk safety door ni kita kira add on untuk dalam package. Dan untuk bahagian living area kita ada shielding elbow. Okey, kita dah siap pasang shielding elbow. Untuk bahagian ruang tamu kita dah siap cat. Dia dah siap cat tau, yang ni bukan color putih. Okey, cat dia ada nampak kontra lah kat situ. Okey, untuk bahagian tabletop pun kita pakai full tile jugalah. Okey, untuk rumah ni kita pun pakai full tile. Okey, jom kita tengok untuk bahagian bilik air. Bilik air yang berada di master bedroom. Okey, ni adalah master bedroom kita. Okey, untuk bilik air kita pun full tile. Okey, untuk bahagian dinding 12 kaki lah ke atas, full. Okey, ini untuk master bedroom. So untuk bilik yang kedua adalah yang ini. Okey, untuk bilik yang kedua pun kita ada bilik air. Bilik air kita pun full tile lah. Jom kita tengok bilik yang ketiga pula. Yang ini adalah bilik air. Kita nak besarkan untuk bahagian bilik air dekat bahagian ruang tamu dengan area kitchen lah. Okey, so ini adalah bilik tidur yang ketiga. Okey, ni bilik tidur yang keempat dan yang kelima. Okey, yang ni bilik tidur yang kelima. So kalau anda nampak yang untuk rumah ni, okey, daripada dia punya segi atap, okey, untuk atap kita menggunakan bumbung jenis genting konkrit, okey, dan untuk pintu pun safety door, bahagian lantai full tile. So kalau untuk package macam ni biasanya kita pakai package yang premium lah. Kalau untuk safety door tu kita kira add on. So untuk anda yang tengah mencari kontraktor untuk pembinaan rumah di atas tanah sendiri, nak jana pendapatan untuk buat homestay, rumah sewa, okey, ataupun nak duduk sendiri, boleh cari Sugih Wang Construction. Dan jangan lupa nantikan kita punya next video. Bye bye, Assalamualaikum.